Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dalam podcast Datuk Zahid Ibrahim. Hari ini 26 Mei. Hari ini tu ya kita nak bercakap pasal hari 26 Mei sebab pemilihan PKR pun dah selesai, dan tapi di media sosial orang masih bercakap lagi tentang kesan daripada pemilihan itu. Dan sebelum kita nak bincang lebih lanjut, kita nak ucapkan tahniah lah kepada Nurul Izzah Anwar yang berjaya memenangi jawatan timbalan Presiden PKR yang baru untuk sesi 2025-2028 dengan majoriti yang hampir 6,000 menewaskan revisi. Beliau mendapat 9,803 undi, revisi mendapat 3,866 undi. Jadi kita ucap tahniah. Tahniah kepada siapa? Kepada yang menang lah, Nurul Izzah lah. Termasuk Anwar lah. Anwar menang tanpa bertanding. Tak, Nurul menang tu sebab Anwar juga. Kita ucap tahniah juga lah pada Anwar. Oh, kepada Anwar juga. Mana gandingan ni, gandingan Anwar dan Nurul Izzah lah, yang akan meneraju PKR selepas ni. Baru tepat. Tapi tu ya, kita nak pemilihan PKR ni walaupun Nurul Izzah menang, tapi saya rasa walaupun dia menang dengan undi yang besar, tapi ada yang saya rasa agak canggung sikit dengan pemilihan ini, ialah walaupun majoriti itu besar, tapi peratusan yang keluar mengundi saya rasa cukup rendah. Lebih kurang 13,000 daripada 32,000 yang didaftarkan sebagai pengundi. Maknanya lebih kurang 45% saja yang keluar mengundi. Jadi saya tak tahu apa sebab yang mereka ni keluar peratusan rendah. Adakah mereka protes atau mereka tak nak keluar, ataupun mereka dah jangka Rafizi dah tahu nak kalah dan mereka tak keluar mengundi. Dia mungkin banyak sebab lah, Din. Antaranya pada pandangan tu? Mungkin saya rasa salah satu puncanya dia ada undi melalui talian. Online. Ada undi secara fizikal. Jadi mereka yang dah rasa mungkin penyokong Rafizi tu mungkin dia rasa dah tewas kot. Mungkin tak semua keluar lah. Ya. Kemungkinan. Dan mungkin juga penyokong Nurul yang rasa sudah tentu menang. Tak keluar juga. Apa yang pergilah jom baru. Jadi mungkin banyak sebab lah. Tapi walaupun bagaimanapun dia menang lah. Yang penting menang. Tahniah lah kepada Nurul. Mana tahniah daripada podcast Zahid Ibrahim hari ini. Podcast Zahid Ibrahim ucapkan tahniah. Dan kita sebenarnya tu kalau Datuk tak lupa lah. Saya ingat Datuk ingat kita dah sebut lama sebelum ni kan. Datuk kata kita ramalkan kalau Nurul Izzah bertanding dia mesti menang punya. Dia mesti menang punya. Dan akhirnya apa nasib dia lah. Yang apa yang berlaku tu jadi kenyataan lah. Nasib batu timbul, nasib sabut tenggelam. Nasib sabut timbul. Dia anak Nurul, anak Anwar, dia menang. Okey, jadi apa sekarang nak jadi kepada PKR? Saya tanya Datuk lah, apa kesan dia pemilihan ni kepada PKR. Saya tengok orang penyokong Rafizi masih tak puas hati, masih bercakap macam-macam lah, bercakap pasal nepotisme. Sedangkan dah dijelaskan, Anwar sendiri pun dah cakap dalam kongres semalam, dia kata Nurul Izzah menang, saudara yang pilih. Tapi nampak penyokong Rafizi masih tak puas hati. Dia masih cakap lagi nepotisme. Saya rasa tak payahlah ulang balik pasal pekalah tu. Benda ni tak ada untung pun. Kalau kita ungkit sebab kekalahan tu. Terima hakikat. Kita terima. Saya banyak kali kalah ni dalam politik. Jadi saya terima. Kadang-kadang kelemahan saya sendiri, kadang-kadang strategi tak betul, kadang-kadang bukan apa, kadang-kadang kita rela kalah. Kadang-kadang kita rela kalah dengan pendirian kita sebab kita rasa prinsip perjuangan kita lebih penting. Itu sepatutnya menjadi landasan. Yang penting prinsip. Kalah tak apa. Prinsip perjuangan tu apa sah. Kalau kita kalah pun tak apalah, kita terima. Tak usah nak ungkit-ungkit. Tapi saya nak tahu ni apa jadi Rafizi sekarang. Itu yang jadi persoalan tu, sebab dia masih belum dia janji dulu nak letak jawatan dan belum lagi dia berbuat, dan masih tidak jelas apa pendirian dia, ke mana dia pergi. Cuma semalam dia kata saya tidak akan berputus asa untuk terus memperjuangkan Malaysia yang lebih baik pada masa depan. Tapi dia tak jelas. Tak apalah kalau jadi, dia kalau Datuk ada
ada saranan untuk cadangan untuk Rafizi ni, kemana patut dia pergi? Saya dah saranan dah itu. Saya sudah masuk PAS. Jadi hari ni ulang sekali lagi. Saya nak ulang lah. Rafizi tidak ada pilihan. Kalau dia betul-betul nak berusaha memperjuangkan Malaysia yang lebih baik, walaupun ukapan itu luas, walaupun tidak spesifik, tapi kita tahu niat dia tu, dan kita terima niat baik dia, bahawa dia mahu melihat Malaysia yang lebih baik, the better Malaysia. Kalau dia nak a better Malaysia, dia mestilah melalui proses politik. Jadi proses politik yang ada sekarang ini hanyalah parti-parti besar inilah yang boleh membawa dia ke sana. Jadi elok dia join PAS lah pada saya, ataupun bersatu. Saya rasa lebih baik dia join. Sebab je saya tak kenal sangat Rafizi ni. Masa saya dekat PKR dulu pun, dia pun tidaklah aktif sangat, dia muda lagi. Jadi saya tak tahu. Tapi walaupun dia ni banyak orang tak suka jugalah, sebab orang kata dia ni pandai sangat ke, formula banyak sangat, banyak formula sangat ke, apa-apa kelemahan dia. Salah satu yang menarik pada saya ialah sebagai orang muda, dia merasa empathy, rasa simpati. Rasa prihatin dia kepada golongan yang kurang bernasib baik, kepada the poor people. Pada saya, jadi saya lihat dia tu, ciri-ciri dia tu ada di Syed Saddiq misalnya, yang bercakap mengenai kumpulan-kumpulan yang lebih, yang memerlukan pembelaan. Jadi dari segi situ, kalau saya rasa kalau Rafizi nak memperjuangkan grup ini, kumpulan ini, ialah kita, Malaysia kita ni banyak cara, banyak perlu pembetulan, dan yang banyak ini cakap, janji, tapi kita memerlukan pemimpin masa depan yang sanggup memperbetulkan kebincangan inilah, ketidakadilan dari segi sama ada dari ekonomi, dari segi politik, sosial, pelajaran dan sebagainya, kemudahan-kemudahan yang ada, dan masalah-masalah kaum. Kita ni banyak masalah daerah. Sabah nak 20%, Sarawak nak 20% minyak. Saya pun tak tahu bila yang 20% ni timbul. Misalnya lah, dia timbul bila Pak Anwar janji dulu, sebelum dia kalah, dia menang. Janji. Dia janji 20% minyak kepada Sabah, Sarawak semua. Benda ni kita bahas ke dalam parlimen, 20% ni tak ada. Dalam akta. Lepas tu 20% tu, nanti kejap dia, 20% tu 20% apa? Petronas punya keuntungan ke, income from Petronas, yang mana? Tak jelas benda tu. Tapi benda ni menjadi isu nasional disebabkan oleh janji manifesto politik. Bukan sesuatu yang dibincangkan, dihalusi oleh semua pihak. Jadi banyak isu. Dan saya pun tak tahu lah. Saya rasa Malaysia ni, kalau tak ada pemimpin yang bertanggungjawab menyelamatkan keadaan, kita akan jadi negara yang akan susah satu hari nanti. Maknanya orang sana tuntut, sana tuntut. Sebab banyak tuntutan, banyak tekanan, banyak, dan tak ada pemimpin yang kuat di pusat. Banyak pemimpin yang kelentong, banyak ada lah. Kita banyak pemimpin, kumpulan tekanan dari Sabah, dari Cina, dari Melayu, dari ekstrim PAS, dari ekstrim UMNO, dari ekstrim DAP, macam-macam. Kita banyak, jadi kita memerlukan pemimpin yang boleh menghuraikan semua ini dengan cara yang boleh diterima. Sebab itu saya rasa kalau Rafizi tidak main peranan itu, dia kena masuk politik. Parti yang akan menang pilihan raya lah. Dan parti yang menang, parti PAS lah. Yang ada harapan cerah untuk menang. Dan saya rasa kemasukan Rafizi akan
memperkuatkan PAS. Kerana ini bukan sahaja dia akan mengubah identiti PAS tu sendiri. Dia akan mengubah parti yang orang kata parti ulama ke parti untuk guru, akan menjadi sebuah parti yang membincang isu-isu rakyat. Parti teknokrat, parti orang muda. Saya rasa itu kelebihan parti PAS. Tapi kalau Rafizi nak masuk parti lain pun tak tahulah. Tapi pada saya satu yang jelas, Din, kalau dia kekal dalam PKR, dia tidak akan berjaya. Maknanya dalam PKR dia dah kira dah habis. Jangan harap dia akan dapat suatu hari nanti menjadi ketua PKR. No. Dia hanya boleh kekal dalam sebuah parti selain daripada PKR. Dia ada PKR ni, dia dah lama dia. Kalaulah kebolehan dia dan kepintaran dia, jasa dia selama begitu lama, bersusah payah dia masuk jail, keluar jail ke apa, saya tak tahulah. Tapi kalau inilah sumbangan Rafizi selama ini, tidak boleh diguna pakai oleh PKR. Pergi tempat lain lah. Pergi tempat lain. Mana yang tak ada tempat lah untuk dia. Kan? Jadi baiklah dia. Berapa umur dia ni? Dia Rafizi 47. Dia muda lagi tu. Sangat muda. Tu maknanya kalau nak jadi Perdana Menteri umur 60 tu boleh. Boleh lagi, boleh. Ada masa 13 tahun untuk masuk PAS kan. Kalau tidak susah juga dia. Kalau dia kekal dengan ni, dia akan bertempung dengan kumpulan yang sama, isu yang sama, teknik yang sama, dan dia akan habis masanya terus cuba memperbetulkan kedudukan dia dalam PKR, dan dia tidak akan dapat perbetulkan. Dan lagi satu tu, Rafizi ni dia petani paling pandan. PRU akan datang 2027, pemilihan PKR 2028. So kalau dia nak hidupkan balik 2028, saya ingat 2027 tu tempat dia tu orang dah ambil dah kursi pandan tu. Mesti. Mesti tu. Tak boleh dah. Dia kena buat revamp. Reset dia punya politik. Reset. Maksud saya. Tapi Rafizi ni kena kod budak ni. Panggil lah saya kopi. Bolehlah kita kongsi sikit. Kita orang lama kan? Pandangan sikit lah. Ini nak ajak saya minum kopi pun tak nak. Susah. Kita tunggu lepas dia tak ada jawatan menteri, mungkin dia ada kelapangan sikit. Kita jemputlah dia dalam podcast kita ni. Tahulah. Susah tu. Tapi saya rasa begitulah pandangan saya lah. Dia dalam PKR dia tak ada future. Tok PKR pula, PKR tanpa Rafizi ada kesan ke? PKR dia macam sekarang lah. Dia dapatlah 25 kursi, 20 kursi boleh lah. Lepas tu dia cari 30 daripada DAP, 20 Sabah, dia jual minyak sana, dia jual sini, dia collect sana, tangkap sana, dia collect boleh lah. Boleh kekal lah. Tapi dia tidak akan boleh buat perubahan. Dia boleh berkuasa. Dia ada beza ni. Parti yang ingin memerintah dan parti yang ingin mengubah. Formula dia lain. Saya pun pandai juga cakap formula. Kalau kita nak memerintah dia, kita Perdana Menteri, kita parti yang memerintah, tak susah. Cari 20 sana, 10 sana, 5 sana, gagasan sana, GRS sana, GRS sana, tak sini. Kutip. Pergi jumpa tuanku bagi. Cukuplah 112. Lepas benar jadi Perdana Menteri itu, tambahlah. Orang akan datang lah. Surat sumpah akan datang, UMNO akan datang. Tak susah. Yang susah ni nak jadi pemerintah yang berprinsip, yang ingin mengubah sistem negara, yang ingin membela rakyat sebenarnya. Itu susah. Itu memerlukan perjuangan. Jadi terpulang kepada Rafizi nak yang macam mana lah. Kalau dia nak, saya rasa dia, kalau dia betul-betul nak see a better Malaysia seperti dia kata, dia tak boleh ambil formula yang pertama tu lah. Formula yang pertama tu dia susut lah. Dia nak parti majoriti yang dominan yang besar juga, yang menjadi landasan perjuangan tu. Satu yang menarik tu kalau menjadi kenyataan lah, Rafizi masuk PAS dan dia bertanding di Pandan, saya rasa akan ada perubahan bahawa kursi-kursi campuran ataupun yang banyak majoriti Cina akan pertama kali dia menang oleh PAS. Ya memang
So Rafizi ni dia ada tarikan kepada masyarakat urban, orang bukan Melayu semua dia ada. Saya rasa ya, orang-orang bukan Melayu pun, kalau dia perlu kepada satu pendedahan barulah daripada pihak PN, Perikatan Nasional, ya. Dan pendedahan ini boleh berlaku hanya dengan kemasukan orang-orang yang lain daripada dulu lah. Secara busy lah contohnya. Kalau ada kemasukan orang seperti ini, maka nafas baru, nilai baru, suara baru, janji baru, macam-macam baru. Mungkin ini akan memeriahkan lagi keadaan. Jadi, tapi PKR ni sebenarnya pada saya, kalau Rafizi duduk dalam tu pun, menjadi askar tentera yang setia pun, dia takkan berubah. Dia takkan ke mana? Dia tak boleh berubah. Sebab Anwar Ibrahim tak boleh berubah. Kalau Anwar berubah, dah lama berubah Malaysia ni. Tapi kalau tengok ucapan Rafizi, saya ikut dia punya ucapan dia masa kempen ke Jelajah Hiruk tu, nampak dia memang dia kecewa lah. Dia banyak kecewa kepada PKR, macam dia kata apa, cakap depan lain, cakap belakang lain, depan umum lain, atur lain belakang. Mana dia yalah. Jadi saya percaya dia tak guna lah kalau dia tak guna. Kalau dia ingat kata-kata tu lah. Dan saya pun dengar juga ucapan Saifuddin. Setiausaha Agong. Bukan Setiausaha Agong, dia ketua Setiausaha Menteri Dalam Negeri. Dia kata, saya orang yang pertama, lebih kurang itulah, akan menegur Anwar Ibrahim jika apa yang dicakap lain daripada apa yang dia buat. Dia tak buat lah. Apa yang dia cakap dia tak buat. Apa yang dia cakap dia tak buat. Atau setuju? Aduh, saya dah tunggu Saifuddin cakap. Saifuddin, dia ni jawatan pun tak ada ni. Dia nak tegur Anwar macam mana? Dia pun kalah bertanding tau. Tak soal tu satu dia berdiri dalam orang kanan Anwar tu. Maknanya orang Anwar percaya lah. Kalau dia kritik Anwar, jawatan dia hilang din. Jadi saya nak nasihatkan Saifuddin, tak usahlah jadi hero, jadi menteri duduk selesa, pergi rawatan luar negara, apa Anwar suruh kamu buat, seperti yang kamu buat sekarang ni lah. Tak usah nak jadi, nak menegur Anwar, nak memperbetulkan Anwar. Mana boleh. Tak usah. Don't waste your time then. Ni kawan saya ni. Baiklah kamu duduk dan diam, jadi apa Anwar suruh kamu buat, dan selesa. Tak usah jadi. After all, you follow Anwar selamat, you selamat lah. So, senang. Politik macam tu senang. Lagipun tu kalau dia cakap, dia kata dia nak tegur Anwar tu setelah 2,5 tahun. Kita nak tahu juga 2,5 tahun sebelum ni dia pernah tegur tak? Itulah saya kata orang tahu. Jadi saya pun dia tak cakap drama-drama. Dia punya susah fikir, dia banyak drama. Bila pemimpin dia bercakap tu, wah, tinggi langit daripada bumi. Adakah pepatah macam tu? Tinggi langit daripada bumi. Memang tinggi daripada bumi. Tapi maksudnya lah, maksudnya ada cakap besar sangat lah. Mana cakap tu besar. Cakap lebih daripada yang sepatutnya lah. Maknanya kita semua ni budak-budak Anwar. Kita buat seperti budak-budak Anwar lah. Kita tengok pemimpin lain naik tu semua. Orang yang setia pada Anwar. Apa saya tengok Fahmi Fazil dapat undi nombor 1. Wah. Sebab dia setia? Dia setia. Ke? Fahmi Fazil banyak lagi lah. Banyak. Adam Adli semualah. Semua setia. Itulah cara nak hidup dalam PKR. Dia bukan saja dalam PKR, saya rasa dalam parti yang berkuasa pun saya rasa kena follow. Bukan saja PKR lah, itu budaya. Macam UMNO. Siapa Perdana Menteri kita follow. Selamatlah. Kalau macam Presiden UMNO, orang lain dalam UMNO pun kena ikut lah. Tak usahlah pandai-pandai nak tukar Zaid Hamidi ke, nak perbetulkan cakapan dia, tak boleh lah.
Zahid Hamidi presiden. Kalau dia kata no contest, no lah. Kalau dia kata tak payah addendum, tak jumpa cari, jumpalah. Kita ikutlah cakap dia. Ikut je lah. Selamatlah kita. Selamat. So kalau tapi itu persoalan kita sekarang. Apa Rafizi nak cari jalan selamat untuk dia ke jalan selamat untuk Malaysia? Itu pilihan dia. Pilihan untuk dia. Pilihan dia. Bukan soal kecil-kecil. So kalau untuk pilihan untuk dia keena keluar daripada yang ada sekarang. Dia kena apa? Tapi dia kata dia ni saya tidak suka melepaskan. He's a fighter lah. Fighter. Dia ni orang yang suka berjuang. Suka berjuang. Dia akan terus berjuang. Jadi baguslah. Jadi kita harap dia terus berjuang, cuma di medan yang lain. Di medan yang sesuai. Untuk apa yang hasrat dia. Medan ni banyak medan dia. Medan selera, medan tuanku. Dan medan di Indonesia pun ada lah. Medan sana, medan ni banyak medan. Pilih apa yang sesuai untuk dia. Tapi pada saya dia kena masuk PAS lah. Saya suka dia masuk PAS ni sebab saya rasa dia akan membawa nafas baru ke PAS. PAS ada potensi, tapi potensi yang tidak dapat dibesarkan. Potensi yang tidak dapat diambil kesempatan. Macam tertutup selindung, macam ada benda menutup lagi kan. So Rafizi boleh membongkar benda ni. Formula pada saya untuk memperbetulkan Malaysia. Cuma kupasan dia mestilah lebih menarik. Huraian dia mesti lebih intelek. Macam cara Rafizi lah. Dan orang-orang macam Rafizi lah. Jadi saya harap itulah pendekatan. Pendekatan dan harapan lah. Saya ada orang tanya saya, kamu sokong sangat dia masuk PAS tu, mengapa tidak perikatan apa? Mengapa tidak bersatu? Ada juga kawan saya tanya kan. Saya kata bersatu pun boleh lah, tapi PAS lebih selesa lah, lebih impact lah. Impactful. Saya rasa lebih impact. Jadi tapi semua tu tak apa pada saya yang perlu. Tapi Rafizi kena buat keputusan yang cepat lah. Yang cepat Dia kalau lama-lama sangat betul, yang lambat maknanya kita tak sure. Ada pemimpin UMNO setengah-setengah tu yang keluar UMNO tapi macam orang tunda, orang tindak, tapi dia macam tanda aja kan. Ada juga. Saya rasa Rafizi tak boleh buat pendekatan begitu sebab dia politik ni dia tak boleh lama muram, tak boleh lama sejuk lah. Dia sentiasa panaskan selalu. Dia kena sentiasa hirup. Dia kena buat keputusan macam Syahidan Kasim, cepat lepas nama dia terus masuk PAS. Syahidan Kasim. Syahidan bagus. Dia cepat buat keputusan. Dia macam harum manis. Harum manis. Selalu menarik. Tapi lama saya tak jumpa. Dan Rafizi kalau dia masuk PAS, dia ada rakan-rakan yang saya rasa boleh kuat lah untuk pergi berceramah. Dia ada Anwar Musa, dia ada Syahidan Kasim, selain daripada pimpinan PAS ni. Dia betul-betul menarik. Saya rasa banyak juga. Hari itu saya dengar ucapan apa Izam Izam masuk PAS juga. Izam masuk PAS juga sekarang. Masuk PAS juga. Izam tu dia cakap macam Anwar, suara dia. Dia punya sengau tu sebiji macam Anwar. Sengau, dia panggil sengau lah, sengau. So kalau kita dengar dia bercakap, kita tak tengok muka dia, kita rasa dia macam Anwar cakap. Bukan macam tu lah. Itulah pengaruh Anwar. Sampai suara orang boleh. Dia dulu tu masa Anwar dalam UMNO, saya perasan lah, dia ramai orang yang ada tiru style Anwar, gaya Anwar, senyum dia, cara cakap pun macam Anwar. Saya rasa ada 2-3 orang lah. Saya sendiri dia tak nampak betul. Saya taklah dia. Saya style sendiri lah. Style sendiri. Saya style lama. Itu kelebihan Anwar lah. Tapi satu lagi saya harap lah orang macam Rafizi ni pada saya lah. Seperti saya kata tadi lah, saya pun tak kenal sangat dia. Saya tak tahu sejauh mana dia ni retorik, sejauh mana dia ni tulen, sejauh mana dia ni betul-betul memperjuangkan dari hati dia, selalu dari hati dia lah. Ataupun dia ni
pendekar politik, saya tak tahu. Tapi I am willing to gamble. Orang betul kata. Saya rasa saya boleh buat pertaruhan bahawa Rafizi is an asset. Ya, betul. Saya rela kalau saya ketua PAS lah misalnya, atau ketua PN, saya panjuk jemput dia. Saya rela mengambil risiko bahawa dia, orang kata dia akan kucak-kacirkan parti, tak ada. Dia ada kelemahan dia, tapi tak ada semua orang ni. Dia tengok keadaan lah. Cara kita jaga dia pun mustahak juga. Kan? Jadi saya rasa kebijaksanaan daripada parti-parti ni ada yang boleh dan mengawal. Dia faham. Saya kalau dia masuk PAS, dia tahulah bawa diri dia kan. Dia bukannya jadi saya rasa Rafizi ada aset. Saya sanggup membuat pertaruhan bahawa dia ada aset kepada perkumpulan politik yang membina kekuatan dia. Untuk membina kekuatan, dia boleh membawa kepada kekuatan parti di Malaysia. Saya rasa kalau banyak puji Rafizi ni tak dapat makan saja. Maknanya kesimpulannya Rafizi kalau dia nak survive, dia jangan belengah lah buat keputusan. Jangan. Tak boleh lah. Dia melengah-lengah ni menampakkan kita tak ada keyakinan. Tapi saya percaya dia buat. Dia akan, cuma barangkali dia tunggu timing. Saya rasa dalam minggu ni dia akan tersuat letak jawatan. Sebab sekarang pun saya rasa tak sesuai sebab ASEAN tengah sidang di Malaysia. Jadi kalau dia kacau dengan peletakan jawatan dia tak nak mengganggu persepsi negara-negara lain kepada Perdana Menteri lah. Jadi saya rasa ASEAN tak guna. ASEAN is ini kelab-kelab jumpa sekali-sekali. Yalah. How are you? Yalah, berita tu bila keluar nanti penanda perintil lain baca pun keluar CNN Bloomberg buat usul sana usul. Saya dengar ASEAN ni usul dah berapa puluh tahun nak buat demokrasi kepada Myanmar pun tak boleh. Sampai sekarang tak boleh. Cakap macam-macam. Nak buat dulu, katalah kita punya progres antara hubungan negara-negara Asia dari segi trade, ekonomi, currency ke common currency ke common platform. Itu common apa? ASEAN ni kelab jumpa makan sekali 2 tahun. 2 tahun sekali. Lepas tu esok kamu jadi presiden lah. Tepat hang. Tapi sebenarnya buang masa. ASEAN ni is a waste of time. A waste of money lah. Dia kalau nak buat betul-betul, buatlah macam kumpulan-kumpulan ekonomi yang lain, kan nampak kesan. Ini saya tak nampak kesan apa. Hubungan yang kita dengan negara-negara Thailand, Indonesia, Singapura ni buat bilateral gitu pun cukup lah. Pergi jumpa-jumpa tak payah grouping lah. Grouping apa? Tok, lagi satu saya nak kembali balik kepada Nurul Izzah ni. Nurul lagi. Kita ni daripada awal ni tak boleh tinggal Nurul. Daripada awal kita memang tak dia menang Nurul Izzah ni. Dia menang. Jadi bila dah menang ni tu, saya rasa banyak pengulas-pengulas termasuk daripada penganalisis politik semua sekali, dia mengatakan bila Nurul Izzah menang timbalan 2028 nanti Anwar dah tak boleh jadi presiden, kemungkinan dia akan jadi presiden, dan mereka sudah melangkaui ke arah yang lebih laju lagi. Dia kata Nurul Izzah ni adalah bakal Perdana Menteri wanita pertama Malaysia. Pandangan Datuk? Boleh jadilah. Boleh jadi, tapi bukan berarti be a good prime minister. Saya tak peduli lelaki perempuan ke, ada saya itu. Yang penting baik untuk Malaysia. Sama ada this better for Malaysia, itu yang jadi isu. Jadi kalau Nurul nak buktikan dia ni lebih baik daripada itu, saya rasa dia ada masa lah. Dia kena rombak habis semua apa yang dia buat sekarang lah. Tapi tak tahulah. Kita tunggulah. Kita tunggu. Pada saya, Nurul ke PKR ke DAP, sebenarnya parti tak ada peluang sebenarnya. Tak ada lah. Parti yang telah diberi peluang. Parti yang diberi peluang pada 2018 untuk jadi kerajaan. Jadi saya rasa 2028 ni ke 10 tahun lah. Habis lah. UMNO 40 tahun pun habis.
Jadi PKR 10 tahun. 10 tahun. Dia tak boleh lebih pada tu. Jadi saya rasa kalau ada orang berharapkan the new Malaysia daripada perubahan dalam PKR ni, saya rasa tak ada lah. PKR sendiri pun takut tak boleh hidup selama itu. Faham lah. 2018 kerajaan rakyat beri perubahan. 10 tahun tak ada apa. 2020 bagi sekali lagi, bagi dia peluang menang paling banyak kursi kan. Jadi saya rasa eloklah kita bagi lain, kerajaan lain pula. Yang lain lain. Okey Ren, ada lagi yang nak cakap selain pada Nurul? Sikit-sikit Nurul, sikit-sikit. Yalah, tok dia gambaran ialah yang kita selalu kita sebut dia nak menang. Jadi kita nak tahulah gambaran ke arah mana dia. Cumanya tok ya, bila menang Nurul ni, saya rasa di media sosial lah terutamanya, saya nampak Anwar sini dia menerima tempias yang besar daripada kemenangan. Tempias apa? Tempias mana wah hentam dia lah. Oh, okey. Wah hentam dia teruk sampai kalau Datuk tengok dia punya media, dia punya Facebook Anwar tu, dia punya komen-komen tu banyak hentam kepada Anwar. Dan bahkan ada yang rakan-rakan Facebook saya sendiri yang saya tahu dia memang orang PKR, dia umumkan bahawa dia unfollow Facebook Anwar. Jadi adakah Datuk rasa PKR ni makin sukar untuk PRU akan datang dengan memanglah. Itu saya kata, bukan saja PKR, PH akan sukar. Dan sebab itu saya kata yang persoalan sekarang ini, siapa nak ganti to replay. Itu yang orang lebih cakap sekarang ni. Kalau kita cakap dari kumpulan orang Cina ke, businessman ke, orang Melayu ke, dekat Kelantan ke, dekat Johor ke, orang yang nak tengok perubahan dia kata bahu. Itu yang menjadi persoalan. Siapa? Which group? Saya pun tak ada jawapan lah ni, tapi cuma saya rasa not this group lah. Tapi saya rasa petanda yang malang lah kepada Anwar. Saya rasa dia tak pernah, saya rasa wang hentam sebegini teruk. Saya tengok di media sosial tak pernah saya. Dan dia, tapi saya rasa dia begini. Kadang-kadang saya kata dulu, kadang-kadang kita rakyat ni, kita marah sekejap ni, itu yang susah tu. Tak lama kita marah, lepas tu bila sampai dia okey balik. Anwar pada cakap dia tepuk-tepuk, selesai lah masalah. Saya takut gitulah. Kita banyak orang Melayu lah, dia mudah Melayu ni lembut hati. Lembut hati. Nak kata lembut ke, nak kata orang Melayu ni mudah lupa, saya tak tahu lah. Tapi dia tidak. Sebab itu orang Melayu susah nak ada strategi planning. Misalnya kita rancang untuk melawan begini. Dia tak lama. Dia jumpa benda lain tengah jalan, dia jumpa benda lain. Sebab itu saya kata, kalau kita ada planning yang baik, kita dapat mendapat kemerdekaan yang lebih berarti daripada British. Kita dah tentu dapat, tapi kita tak ada planning. Kita hanya sibuk, kita tentang Malaysian Union, tapi kita tak ada persediaan apa yang nak dapati daripada British. Kita terima syarat-syarat yang British bagi. Syarat itu, syarat ini, syarat. Kita mudah terima. Kerana tahun 57, kemerdekaan tahun 57 tu, selepas Malaysian Union tu, timbul satu gerakan, sudah ada gerakan masa tu dia, gerakan yang saya kata kira lain daripada UMNO lah, kita kira gitulah. Ahmad Bustaman ke, Purnamirawan Helmi ke, pemimpin PAS, pemimpin Sosialis, pemimpin Cina daripada Pulau Pinang, dan malah pemimpin komunis sendiri, mula merangka satu pakatan dia untuk mencari penyelesaian macam mana nak merdeka ni, dengan syarat apa. Tapi tak lengkap, dia tak lama. Lepas tu kita dapat merdeka. Lepas tu kita datang Malaysia. British kata, okey lah, ambil Sabah Sarawak.
Singapura. Kita kepimpinan masa tu lah, juga tidak merancang, tidak meneliti apa yang nak kita buat dengan Sabah, apa yang kita nak buat dengan Sarawak, apa MA63 ni kesan kepada kita, apa Singapura. Kerana tidak ada perincian dan perancangan yang baik, kita terima je British nak balik ni. British dah bankrupt masa tu. Jadi kita terima lah, sampai terima satu keadaan kita terpaksa pecat Singapura. Kita pecat Singapura kerana kita tak boleh selesai masalah. Kita terima masuk tapi kita tak selesai isu. So kita pecat. Kita pecat. Kita keluarkan dia. Keluar. Lepas tu Sabah Sarawak masuk. Sebab Lee Kuan Yew kata tak apa, masuk. Kita dapat kursi lebih, kita dapat itu lebih. Lee Kuan Yew janji. Maka kita pun setuju. Dan bila pilihan raya, bila seperti tahun 2018 tu, maka kita janjilah, pembangkang janji 20% itu, 20% royalty, revenue lah, itulah MA63, otonomi lah, apa benda yang dicakap. Tak pernah kita bahas secara terbuka sampai hari ni. Jadi inilah pembetulan adalah kita Malaysia, rakyat Melayu khususnya Semenanjung ni, kita tidak ada perincian apa yang kita perlu, apa yang kita pertahankan, apa yang perlu kita keutamakan, apa macam sekalipun ini tak boleh berganjak. Tak ada. Sebab itu kita mudah, dan orang politik menggunakan kelemahan kita ni. Sekarang ni Petronas pun tak tahu apa jadi. Tak macam sangkut lagi. Petronas tak tahu apa jadi. Dengan petrol semua. Kita tak tahulah macam mana nak selesai. Kita tak bincang. Jadi parti politik yang nak menyelamatkan Malaysia ni, inilah yang kita nak, yang menggariskan ini semua. Dia mesti parti yang kuat lah. Parti yang kuat, parti yang faham isu. Jadi macam mana kita nak bagi Sabah Sarawak 20%, orang lain 5%? Ada dia. Lepas tu tak apalah, kita yang saya hairan kita buat agreement dengan Sabah Sarawak dulu. Kita nak pergi masuk Sabah Sarawak pun kita nak keperluan permisi mereka, permisi kebenaran mereka. Sampai gitu apa punya perbincangan ini. Negara sendiri dalam dunia ni tak ada macam kita ni. Kita nak pergi melawat negara sendiri, kita kena pakai pasport. Ada? Inilah kelemahan Melayu Semenanjung. Jadi kalau kita tak nak betul, ini tak tahu apa nak betul. Saya pun suka juga pergi Sabah Sarawak. Tapi setiap kali saya kena keluar IC dan saya fikir saya terpaksa minta kebenaran dia nak masuk ni. Apa benda ni? Siapa yang merdeka ni? Kita kan dia. Ini yang patut pemimpin yang berpusat ni kena selesaikan benda ni. Supaya ada kesamarataan. Tak apalah, kita ambil PAS lah dulu. Kita ambil PAS. Lepas tu kita tengok macam mana. Okay, then? Untuk Malaysia yang lebih baik. Untuk Malaysia yang lebih baik. Maknanya apapun, siapa ke mana pun Rafizi, apa jadi pun lepas ni PKR ke apa ke siapa yang apa jadi Rafizi, kita jemput dia makan roti canai. Yang penting Malaysia lebih baik selepas PRU 2028. 2027 lah, lambat sangat. Kita dapat Malaysia yang lebih baik. Bagi masa lagi Kak Anwar. 2024 pemilihan PKR, 2027 pemilihan hari umum. 2027 lah. Kita mesti dapat Malaysia yang lebih baik waktu itu. Okey, terima kasih.